Macam mana kita nak bayar zakat fitrah di aplikasi BigPay? Kalau korang belum ada akaun BigPay, korang boleh daftar sekarang dengan menggunakan kod ini. Mula sekali, tekan pada ikon zakat dan tekan butang Pay Zakat Now. Pada bahagian zakat body, pilih pusat zakat negeri masing-masing. Buat masa sekarang, hanya ada 6 buah negeri sahaja. Seterusnya, semak alamat rumah. Untuk jenis zakat, pilih zakat fitrah. Masukkan berapa orang yang kita nak bayar. Lepas tu, pilih jenis beras. Setiap negeri ada kadar bayaran yang berbeza. Selepas kita dah pilih jenis beras, BigPay akan paparkan berapa amount yang perlu kita bayar. Akhir sekali, semak semula semua maklumat dan tekan butang Pay. Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan BigPay, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.